Istighfar. Ini parah nih. Tu kes itu kes banyak istighfar tu lah tu. Jadi macam tu. Memang dia suka ikut dia je. Sebelum ni dia bersalaman dengan yang bukan muhrim. Anak-anak dia cakap boleh penyatuan antara dua negara. Kali ni dia buat bangang dia lagi memang bangang betul lah kau. Siap berlaga pipi lagi Satu dunia nampak. Engkau ingat orang nak respect ke? Engkau tu agama Islam gila. Kau tu beragama Islam. Kau tunjukkan satu dunia. Ini ke contoh-contoh yang kau bawa? Ini ke kerja gila betul lah. Itulah cakap, kalau kita ni nak suruh bangsa lain ni menjaga sensitiviti kita sebagai orang Islam, kau tengoklah pemimpin kau sendiri. Dia hormat tak agama dia? Dia ikut hukum ke tidak? Sebelum ni bersalam. Puak-puak dia cakap boleh penyatuan negara. Ni yang berlagu pipi ni penyatuan apa dia pula? Penyatuan apa? Tek hanjing betul lah. Geram betul lah. Macam-macam lah. Kau tahu tak? Ni contoh-contoh tak baik. Anak-anak kita semua kan, kita hantar pergi fardu ain. Ustazah ajar. Tak boleh pegang, tak boleh sentuh dengan yang bukan muhrim. Kejap lagi dia cakap apa? Kenapa pula tak boleh? Kenapa pula haram? Kenapa pula berdosa? Tu PMX tu elok je bersalam-salam dengan orang yang bukan muhrim. Tu PMX tu elok je berlaga-laga pipi dengan yang bukan muhrim. Kerja gila. Nek benak otak kita esok-esok. Sebab apa? Dia contoh. Dia Perdana Menteri kita. Pemimpin kita. Kau tengok dia tunjukkan contoh yang memang lahanat punya contoh. Kau tahu tak? Satu dunia tengok kau tahu tak? Tak habis-habis lah dia ni. Tak habis-habis lah dia ni. Aku tak faham lah dengan dia ni. Memang hukum dia, ikut hukum dia sendiri ni. Memang hukum dia sendiri. Hukum Madanon. Memang ikut suka hati dia aja. Aku tak faham lah ya Allah. Tak fahamnya.